Bayangkan bangun pagi, tangan rasa kebas, kaki berat dan lemah macam pijak lantai pun tak ada rasa. Ramai anggap itu cuma salah tidur, tapi sebenarnya itu signal awal badan minta perhatian. Bila genggaman makin lemah, jalan pun makin goyah, itu tanda sistem saraf mula terganggu dan badan dah tak seimbang. Malam pula, mata makin kabur, silau lampu, baca telefon pun cepat penat. Jangan anggap biasa, kerana lama-kelamaan penglihatan boleh makin kabur dan hilang. Ada yang sampai hilang keyakinan nak keluar rumah sebab takut jalan bila tak jelas nampak. Tidur pun terganggu, walaupun badan letih, tetap susah lena. Esoknya bangun makin letih, bukan sekadar tak cukup rehat, tapi tekanan dalaman yang mengganggu fungsi badan. Badan selalu rasa haus, cepat lapar, kerap ketandas waktu malam. Orang fikir biasa, tapi sebenarnya badan tengah cuba buang lebihan gula atau garam yang tak seimbang. Jika dibiarkan, buah pinggang pula yang rosak dan akhirnya kena jalani rawatan seumur hidup. Otak pun mula main peranan, mudah lupa, sukar fokus. Benda kecil macam letak kunci pun dah tak ingat. Kalau makin kerap, hidup jadi makin perlahan sampai satu hari tak kenal orang yang kita sayang. Kalau semua tanda ni dibiarkan, akhirnya kita hilang benda paling berharga. Kebebasan untuk urus diri sendiri. Nak makan kena suap, nak ke tandas kena pimpin, nak bangun pun terpaksa tengok orang lain tolong. Masa tu rasa malu, sedih, menyesal datang sekali. Bukan sebab sakit, tapi sebab rasa menyusahkan orang yang kita sayang. Jangan tunggu sampai badan dah tak dengar cakap. Kalau pernah rasa kebas, cepat letih, mata makin kabur, tidur tak lena, cepat lupa, itu tanda badan tengah minta perhatian. Kadang kita ingat benda kecil, tapi bila terlambat, hidup kita tak sama lagi.